syahid satu-satunya kematian tanpa kesakitan. Sebab orang yang masuk dalam perang, dia syahid, dia tinggalkan rumahnya 200,000, 300,000. Dia tinggalkan pekerjaannya yang sudah gaji 7,000, 8,000. Dia tinggalkan Velfire dan Alphardnya, kereta mewah dia dah 3 biji. Dia tinggalkan anaknya 7 orang. Dia tinggalkan kilangnya. Disebabkan Allah menghargai pengorbanan mereka, Allah bagi orang mati syahid tidak merasakan kesakitan mati. Masuk perang, satu-satunya kumpulan manusia apabila mati syahid, mereka tidak pergi ke alam barzakh. Siapa yang mati malam ni akan ke barzakh. Satu alam, bukan syurga, bukan neraka, bukan akhirat, bukan dunia. Barzakh alam tersendiri, bukan dunia, bukan alam semesta ini, bukan akhirat. Barzakh satu alam lain, malaikat akan bawa kita. Hanya orang yang mati syahid sahaja, subhanallah, mulia mati syahid. Orang yang mati syahid, mati malam ini masuk syurga. Tetapi bukan sebagai manusia, belum lagi boleh makan, belum lagi boleh minum, belum lagi boleh mandi di sungai-sungai dan tasik indah di syurga, belum boleh menikmati bidadari, belum mendapat kunci istana, belum mendapat kenderaan mewah yang terbang. Mereka masuk ke dalam syurga, Allah tempatkan di dalam badan burung-burung di dalam syurga, dan burung ini akan membawa roh mati syahid itu ke mana sahaja yang dia nak pergi melihat kawasan syurga. Subhanallah, subhanallah. Semoga Allah Ta'ala kurniakan mati syahid pada kita semua, amin.